3,000 Saya nak 2 set. Okey, semua saya nak ni. 2 biji kita beli. Beli. Total semua 14,533. Okey, boleh? Kita sudah ada bilik gaming di office kita. Hi guys, nama saya Gordon, The Great Hobby Man. Okey, memandangkan sekarang kita sudah ada bilik gaming yang baru, tapi dalam masih kosong lagi. Jadi kita nak cari barang-barang gaming serta barang-barang untuk hias bilik gaming kita. Dan manalah tempat yang paling sesuai untuk cari benda-benda tu? Semestinya Impulse Gaming. Alright, jadi hari ni kita berada di Impulse Gaming IOIC Timur Putrajaya lah. Sini aku rasa boleh dapat lah banyak barang-barang yang kita nak untuk bilik gaming kita. Dia orang ada jual diecast juga kat sini ya. Kepada peminat figure, sini memang banyak pilihan lah. Model kit pula berlambak. Kalau tak beli, datang cuci mata macam ni pun best juga Dan kalau korang minat kad One Piece ke Pokemon ke apa-apa TCG card kan, yang bestnya korang boleh beli kad macam ni tau. Ni memang area favourite saya lah. Segala aksesori gaming PC semua ada kat sini ya. Yang ni best juga kalau kita hias dekat meja office baru Ini memang macam aku lah, tengok ni. Muka barai. Okey, semua ni saya nak beli. Nampak macam best je kan? Memang terasa lah nak beli satu set ni. Satu set ni harga dia berapa Dalam 3,000? 3,000 saya nak 2 set. Boleh? Okey, bang, ni saya tak nak beli satu-satu kotak ni. Kalau nak beli satu set boleh Boleh satu set semua boleh. Okey, semua saya nak ni. 2 biji kita beli. Total semua 14,533. Okey, boleh? Barang yang bro order tadi, kami akan hantar ke office macam biasa. Okey, bagus. Okey, sementara tunggu dia orang sediakan barang-barang yang saya order tadi untuk hantar ke office, kita unbox dulu kita punya Grumpy P. Okey, kita buka kotak pertama. Kita dapat versi ini. Kita dapat versi yang topi putih. Ini dia, versi yang ada scarf muka barai. Kita dapat yang pattern ini. Okey, ni versi sleeveless Grumpy P. Siap ada keychain. Muka barai hijau. Muka barai warna pink. Ni yang warna kelabu punya, ni comel. Ni yang warna coklat. Ni warna aku nak. Ni yang warna biru punya. Kita dapat yang warna ungu dengan lambang sakit hati ni. Siapa sakit hati dengan aku bagi lah. Okey, kotak last ni Whisper to Dreamland punya Grumpy P. Dalam ada 6 Okey, kotak pertama. Kita dapat yang tengah peluk bantal. Aku tahu aku nak bagi siapa dah ni. Ni pun peluk bantal warna pink. Aku rasa aku nak bagi wife aku untuk yang ni. Ni yang pegang bantal travel warna hijau Ni comel ni. Ni yang warna ungu bantal bintik ni. Kita kena bagi kat copywriter kita. Ni yang ada selimut ni. Ni editor punya. Aku tahu editor mana yang pakai selimut ni. Versi ni dia pakai slipper rumah. Ni saya nak bagi dekat PR kita ni. Selalu pakai slipper rumah. Okey, ingat hantar office Alright. Okey. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.